Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak kongsi resipi. Saya nak buat brownies yang kedut ya. Banyak kedut kat atas, nampak tak? Dan sangat lembut di dalam ya. Okey, pertama sekali kita nak cairkan ya kita punya milk chocolate coin dengan butter. Cairkan ya. Kita guna double boil ya. Bawah dia air, kemudian kita kacau saja sampai cair. Okey, sekarang kita punya coklat dah cair dia begini struktur dia. Okey, ketepikan dulu, kita nak pukul gula dengan kuning telur. Okey, masukkan kuning telur. Gula asin ni kita ayak sikit ya sebab dia berketul-ketul lah. Macam tu. Masukkan 1 sudu makan vanila ya. Kacau biasa saja ya. Kemudian masukkan garam, tepung, serbuk koko dan 1 sudu besar Nescafe ya. Kita nak dia menyelah lagi ya. Kemudian kita ayaklah. Ayak semua. Kacau sebati. Kemudian kita akan campurkan ke dalam adunan coklat tadi ya. Campurlah coklat tadi ya. Sambil itu terus je kacau. Okey, kita dah masukkan dalam loyang ni. Bolehlah kita membakarnya ya. Kemudian kita tabur sikit dengan kismis ya. Sebab kita nak buat brownies kismis. Kismis samalah ya. Okey, taburkan semua. Kemudian kita bakar pada suhu 160 lebih kurang 35 minit ya. Okey, brownies kedut kita dah masak ya. Nampak tak dia punya kedut-kedut tu? Dia bila dah potong nanti kita baru nampak Dekat atas tu kedut, yang kat bawah tu lembut ya. So kita nak keluarkan dulu. Kita dah keluar pada loyang. Kita nampak kan kedut-kedut dekat atas tu kan. Atas dia nampak macam meresik ya, meresik kedut-kedut. Kat bawah tu lembut ya. Nampak tak kita punya brownies? Kat bawah ni lembut. Okey, mari kita memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut ya. Dalam dia lembut dan kat luar tu garing macam meresik ya. Potong lagi. Nah, kita tengok satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia lembut dan atas tu kan nampak tak dia macam berkedut-kedut. Inilah jadi ya. Brownies kalau dia jadi dia akan berkedut-kedut ya dekat atas tu. Macam ni lah rupa dia kalau dia menjadi ya. Kalau tak menjadi, brownies tak menjadi, dia tak berkedut ya. Okey. Okey, so terima kasih kepada menonton. So mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.